Ni dia mau tulis kata bagaimanakah boleh beripung hati yang satu berhadap kepada dua perkara alam yang dimasyhur. Mana maksudnya? Kepada Allah dan kepada perkara-perkara yang lain daripada Allah. Kalau kita tilik pada hukum adat juga, joroleh kita apabila kita berhadap satu pihak lain lagi tertinggal lah itu kan. Ini kita kata muwajahah, sampai dia panggil muwajahah, panggil balik muka ni panggil wajah beradab. Bila kita beradab ke balik tu, hak tu kita nampak baris duk beradab dengan kita, hak tu kita nampak. Bila kita nampak hak tu, kok sebelah kanan kita, kiri kita, belakang kita tak nampak lah. Hak tu hukum apa orang panggil? Hukum adat kebiasaan. Dah. Hak tu adat kebiasaan. Hak luar kebiasaan ada duk beradab kau ni tapi nampak juga di belakang. Dapat sekali-sekala Nabi hadap kau tu ya, dia nampak kau ke belakang. Itu kan. Tu dia. Ni apa? Pembukaan Allah Taala beri tak ada apa lah. Hadap kau ni tapi hak ni pun nampak. Tu orang panggil kalau mengaji dalam istilah sah dia panggil maqam baqa. Hak belum sampai situ tu orang panggil dia jadi fana. Bila hati kita duk sila duk mengita hak Allah Taala, lenyap makhluk dia panggil fana. Dan kita banyak duk kira dengan makhluk rai Allah tu, rai daripada yang panggil kata musyahadah, bukan rai dalam i'tiqad dak. Dalam i'tiqad kita semua Allah, tak gitu kan? Siapa Tuhan? Allah. Siapa yang berhak disembah? Allah. Perbuatan siapa pada Allah dalam i'tiqad. Tapi dalam musyahadah kita tu, apabila kita tu dah galik dengan makhluk, lupa Allah. Bila kita banyak dah berkira hak Allah, lupa makhluk. Lupa bi kerja buat, lupa bi dari tidak kira satu perkara, lupa bi. Tapi bila orang siapa pada maqam baqa, Allah Taala pandai Allah, tengok makhluk tak ada lupa Allah. Tengok makhluk hati tak Allah. Berkaitan dengan makhluk hati tak lupa Allah. Dia panggil kata, panggil maqam siapa maqam besar, dia panggil siapa tu kan? Panggil siapa. Nanti dia lagi tak panggil tersampai. Wasil, orang sampai. Orang menjezuk, orang kena tarik pun akan matahati oleh Allah Taala. Kena dia. Lepas tu masa tarik kena dia tu, ketika tu dia lupa. Lepas tu serta kena dia tak lenyapkan makhluk. Nanti panggil maqam baqa. Lepas tu panggil luar biasa dah lah. Allah Ta'ala beri ke dia tu. Jadi hanya orang-orang khususi, sampai dia panggil makrifat khasah dia panggil. Itulah. Apakah mata basirah tu panggil mata hati tu. Mata di kepala panggil basar. Tu dah kata Allah Taala. Mula-mula dia kata man kana fi hadhihi a'ma, maka asal lugah siapa-siapa ada di dalam dunia ini a'ma ni yang buta. Bila itlaq yang buta mata kepala dia dua-dua buta kedua. Tu a'ma. Kalau bahasa buta sebelah nak panggil a'war yang buta sebelah je. Bila kata a'ma, buta kedua-dua. Tapi buta apa? Asal lurahnya buta mata kepala ni. Itu a'ma. Tapi itu Abdullah ibn Ummi Maktum bila dengar ayat tu dia menangis pasal dia orang mata buta. Salah seorang sahabat yang jadi tukang bai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai subuh. Payung bai subuh tu anak dia mata tak nampak. Tak apalah bila dia tengok waktu tu. Bapak masuk ke bila dia bayar pertama. Lepas tu apabila masuk waktu pak dia ayat Abdullah baik. Apabila dengar ayat ni dia menangis. Pasal zuhir ayat siapa-siapa yang ada dalam dunia ni yang buta, gak dia mata buta. Dan kata fa huwa fil akhirati a'ma, maka ia di akhirat nanti yang buta. Siaplah dia, tak boleh kecak nikmat celak adalah dia buta. Nanti yang menangis tu. Hanya siapa mari ayat lain pula mari mentafsirkan murah.
tafsirkan murad fikih zuhir. Mai ayat lain pula fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Bahawasanya bukanlah buta mata kepala tetapi buta mata hati. Hak tu panggil basair. Mufrad dia basirah. Hak tu tepat ada cara pada usaha nak menjadi hak tu basirah tu. Basirah tu lah nak menjadi pandai musyahadahkan Allah Ta'ala senantiasa musyahadahkan Allah Ta'ala. Maka bila dia musyahadahkan Allah Ta'ala senantiasa, tak ada lenyap makhluk. Kalau ada lenyap makhluk dia panggil fana. Fana dia panggil punah dia panggil makan punah. Kita ambil logat Melayu kita dekat fana punah. Supaya kata tua ketika dia duduk buih dia panggil punah. Lepas pada dia bila dia surut jadi cuka baru dia pulih kelik semula. Masa punah dia nak pergi ni main di punah dulu. Itu dia. Maka punah tu dia panggil punah dia dihormati. Kalau mengaji fiqh dia panggil khamat agak, tapi agak muhtaram. Hukum dia najis. Tapi dia hormati. Bila dia hormati, kalau orang dikhianat apa nak bayar. Sebab apa? Khamat dia dihormati. Sebab apa? Sebab tuan dia tu ambil apa? Ambil tuak buh dalam jebur tu jual ke apa kosak. Kosaknya nak buat cuka. Tapi nak pergi cuka yang lalu ke mabuk dulu. Jadi arak tu dia panggil najis. Kalau kena kau tu mutanajis kita, dia tu najis tak suci. Sebab dia najis ain. Tapi apabila dia berpindah jadi cuka, maka suci dengan sendiri, tak ada kena hidup basuh, tak ada kena usaha sekali. Maka semasa ada agak tu pengen khamat tapi muhtaramah, jadi hormati pada syarak. Begitu juga orang nak kisah maka dia maka punah dulu. Punah dia punah sebab khamat muhtaramah. Dia sabar saja pulih diri dia. Tu masalah. Tiga Allah, dia kata punah lama. Dah tu kan. Kata orang gila tak gila ada. Suka seorang ikut dia. Kita kata suka seorang dia suka dengan barang yang nampak yang kita tak nampak. Kata dia gila. Tak itu kan. Tengok duk buih seorang dia. Gila panggil tua panggil gila apa orang. Gila teruk lagi. Buih tak ada atau arak maksudnya dia buih tak ada atau apa orang dah. Cara dia jemput duk buih itu dia mata gila juga. Apa orang? Tu lagi. Itulah di antaranya. Lepas kita pergi kisah yang kedua dia.